Hai, saya Kak Nak. So, hari ni bersama dengan Kak Nak, resepi Ramadan bersama Adabi. So, untuk kali ni, Kak Nak share resepi mi bandung. Yang ni kalau laki you all yang tiba-tiba telefon ayang, I nak balik simpan rumah, ini menu yang paling cepat. Okey? Ini paling senang, tak payah menumis. Okey, masukkan air. Untuk orang-orang bukan orang Kedah air, kita akan masukkan paste mi bandung. Okay, kalau paste ni Kak Nak memang jarang lah tambah-tambah dah sebab dah cukup rasa dah. Dia punya aroma tu bau macam udang kering sikit. Satu pack ni seorang makan. Kalau campur dua ni boleh ke 3 ke 4 orang makan lah. Kita kacau, kita tunggu dia sampai dia mendidih. Senang je, yang ni tak payah tumis pun. Mi ni sesuai lah untuk siapa-siapa yang orang kata apa. Yalah kan hari makan nasi cemuh juga. Kadang-kadang dia nak rasa yang kuah-kuah, tambah-tambah kalau hujan, mendung-mendung tu kan. Okay, so dah mendidih macam ni. Masuklah. Masukkan udang yang kupas kulit, senang sikit. Okay, masukkan telur, biarkan dia mendidih. Dia masak macam tu. Ada setengah suka kacau. Okay, kalau hampa nak telur tu cantik, biar ada. Okay, dah mendidih cantik macam tu. Okay, boleh masukkan mi. Bubuh torch tu bagi dia mesra, serasi. Lepas tu masukkan sikit sayur-sayuran nak bagi dia cantik. Okay, mi jangan lama sangat. Sayur pun jangan lama sangat sebab kita tak mau dia macam terlampau ni kan. Okay, dah siap kita punya mi bandung. So, bolehlah makan berbuka lagi. Okay, selamat berbuka semua.